Dari akar umbi ke pentas dunia, usaha KBS memperkasa belia di era baharu. Sejak hampir 3 tahun menerajui Kementerian Belia dan Sukan, KBS, YB Hannah Yeoh muncul sebagai antara suara paling konsisten memperjuangkan pemerkasaan belia bukan sekadar dalam bidang sukan, tetapi sebagai teras kemajuan negara. Beliau menyebut misinya jelas, menjadikan belia bukan hanya penerima, tetapi penggerak. Antara inisiatif utama ialah Rakan Muda versi baharu, yang kini diperluas ke seluruh daerah dan menawarkan lebih banyak kategori gaya hidup seperti rakan digital, rakan ekspresi, rakan sukan dan rakan mahir. Sehingga 2024, lebih 80,000 belia sudah menyertai program ini. Malah, Belanjawan 2026 menaikkan peruntukan rakan muda kepada 40 juta ringgit, menunjukkan kesungguhan kerajaan membuka peluang lebih luas untuk belia meningkatkan kemahiran, menjana pendapatan dan mengukuhkan perpaduan komuniti. Melalui Pelan Pemberdayaan Sosioekonomi Belia 2030, KBS menyasarkan penurunan kadar pengangguran belia kepada 6.5%, mengurangkan kadar NEET dan memperkukuh keusahawanan serta literasi digital. Pendekatan berpaksikan data turut menjadi tunjang kepada dasar baharu, termasuk program kesihatan mental MyMHI 23 dan inisiatif renang untuk kanak-kanak B40. Bermula 2026, had umur belia juga akan diturunkan kepada 30 tahun bagi memberi ruang kepada generasi muda memimpin organisasi serta menyertai forum. Dengan pelbagai program akar umbi, kerjasama antarabangsa dan hala tuju berasaskan data, usaha KBS kini berada di landasan kukuh untuk melahirkan belia Malaysia yang berdaya tahan, berkemahiran dan berjiwa pemimpin bukan hanya bersaing, tetapi bersedia memimpin perubahan di pentas dunia.